Assalamualaikum. Hari ni aku nak pergi MPB balik malam ni sebab aku nak betulkan kaliper depan. Aku rasa kaliper depan sangkut jam. Sebab last service bila? Ada service? Tak ingat. Aku nak gerak pun kan. Dia keras. Sebab tu lah Yop. Sebab nak ke depan kan pun dia keras. Buat bakar minyak je. Ayolah. MPB tolong MPB tolong saya, tolong. Oh. Patutlah aku rasa macam something wrong. Penglihatan yang sedikit kabur dan sedikit bebas. Aku lupa bawa spek. Macam-macam. Rabun tapi masih nampak lah. Jalan nampak, muka je tak nampak. Alhamdulillah. So hari ni kita nak malam ni kita pergi NBB. Aku nak servis kaliper brake aku depan, belakang sekali kot alang-alang. Tadi aku dah tanya Rida, busy ke? Assalamualaikum, busy ke? Sebenarnya tak busy. Tapi tu lah, tak sedap lah nak tarik. Berat. Aku macam banyak bakar minyak lah. Banyak bakar minyak bodoh. So tak say lah. Saya dah lah jenis tak suka membazir. Oh, berat. Tak apa. Kita let's skip this kebosanan. Let's go straight to MPB. Ngau. Aku tak pernah lalu jalan ni. Jangan salah jalan dilarang salah jalan Ni map offline ni. Okey, macam jalan yang betul. Sebab dah nampak dah berselirat highway dia. It's this one, right? Okay. You better be, bro. Please. Oh yeah, it's this one. I remember this. Yeah, dah nak sampai MPB dah. Yee. Oh, lupalah ada brake ni tolong. Brake depan aku dah tolong brake kan dah. So aku tekan brake belakang macam tu. Tapi tu lah bahaya kalau corner. Tak cakap bahaya kalau corner. Ini kalau tiba-tiba dia rasa dia nak sangkut ni dah kalau rezeki dah sampai, jodoh dah sampai, kau tak tahu. Masuk kanan masuk kiri Bismillah Assalamualaikum. Oh, tak pada. Assalamualaikum. Salah orang tak apa. Taral. Alright, Assalamualaikum. Taral bro. Sekejap, mana? Oh, Rida ada.
Dah semua orang buat vlog kan. Sekejap. Mantul, sampai dah. Aku dah sampai kat MPP lah. Dui, lupa bawa spek. Bawa motor rabu-rabu ni. Tu dah sampai ni, tengah Rida tolong Usha kaliper. Ha? Tak kira kan? Bila buka kaliper dia ringan lah. Dan look titik. Kita pasang kaliper berat. Biasa ringan dia tu siap. Tengok, tu dia punya batang tu jam ah. Batang mana? Ni tu. Tak. Iyalah betul lah. Yes. Diorang tengah buat kerja, diorang malas aku kata. Tengah minta tolong Rida test motor. Aku dah tukar, dah adjust service kaliper dia sikit. Dah minyak. Ringan sikit. Ringan sikit, tak, serius. Tak, dia lari dari kamera. Macam ni satu. Oh, okey. Mantap. Terus connected. Aku baru servis kaliper. Tapi tu lah, dia stick keras. So bila stick keras, aku rasa aku kena nipiskan dulu repair tu sikit. Nak kena bagi dia lebih minyak. Ada Roblox lah. Tacut.com. No, dia tak nak pergi. Aku rasa macam lagi berat dari tadi je. So aku rasa tu je lah kot video hari ni kan. Aku tak tahu apa masalah brake pad ni, but let's find out. Baik nak menghauskan dia. Belanja sikit. So aku rasa itu sahajalah untuk video kali ni. Dah pergi check dekat NPB dah. Brake aku, diorang dah servis dah kaliper aku. Diorang dah servis kaliper aku, tapi still keras kau, macam ada tekan brake manjang. So Abang Su tadi ada cakap maybe aku punya ABS. Tapi tu lah, kalau aku nak tukar brake pad pun 150 dah brake pad. Kena tukar brake pad depan, barulah diorang boleh tolong check kan. Tapi tak apa, kita cuba hauskan brake pad yang ada ni dulu. Okey, sekian, itu sajalah episod kali ini. Stay tuned the next episode.